inilah Pro 2 Myvi yang paling mantap Wan Cina pernah jumpa di kedai kita. Okey guys, hari ni Pro 2 Myvi ini Wan Cina kata yang paling mantap. Kenapa? Kereta ini datang nak buat projek apa? Tukar rim dengan tayar, tapi bukan rim biasa-biasa. Dia tukar rim Jepun CE28 guys. Rim yang gila ringan, 16cc baru 5 kilo. Okey, kita boleh nampak betul-betul ringan. Ini rim forged dari buatan dari race Jepun guys. CE28 Japan. Lepas tu tayar yang dia pakai jelah Continental UC7 195 50 16 guys. Okey. So jom kita tengok proses dan juga hasil pemasangan untuk kereta ni macam mana. Memang mantap gila guys Myvi ni. Okay guys, so selepas Myvi ini dipasang dengan tayar Continental dan juga race Jepun ini, fitment dia sangat cantik. Okay, so biasa Myvi orang cari 15x7 offset 35 ataupun sama untuk 16. Tetapi rim ini spek dia adalah 16x7 offset 42. Sangat cantik untuk Myvi ini. Wan Cina pun terperanjat. Okay, Wan Cina memang dah tahu tapi terperanjat lagi sekali, memang sangat cantik. Okay, so kita kejap lagi kita dah belanja beauty shot. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari ni, cari Wan Cina. Thank you guys.